Kalau termakan sosis babi, bagaimana nak basuh? Terutamanya mulut. Kena samak ke mulut ustaz? Baik. Dia termakan babi, adakah kena samak? Kalau makan kut mulut, kena samak mulut ke? Memang orang tak makan kut hidung, semua makan kut mulut. Okey? Baik. Ulama-ulama fiqh sebut dalam kitab masing-masing, kitab Isna Matalib, kitab Tuhfah Ibnu Hajar Alal Minhaj. Nah, ada sebut Buhyah Mutarsyidin, ada sebut Mufti Yaman. Jika kita makan, termakanlah daging babi yang berjirim. Faham? Yang berjirim, yang bertokor. Bertokor. Contohnya telinga babi celup tepung. Makan. Maknanya berjirim. Maka kena basuh 7 kali. Ini muktamad dalam mazhab Syafi'i. Komor air tanah, bukan jangan telan air tanah. Komor air tanah sekali, kemudian air bersih kita komor 6 kali. Idza balagha al-kalbu fi ina'i ahadikum faqsil sab'a. Bila anjing minum dalam gelas kamu, buang air dalam gelas, faqsilu sab'a, basuh tu 7 kali. Ulahun Nabi turab atau kama qala, Nabi kata salah satu atau yang pertamanya air celut yang dicampur tanah. Nah, itu jika termakan mughallazah yang berjirim. Faham lagi? Tetapi kalau termakan yang bukan lagi berjirim, yang sudah binasa, yang asalnya daripada khinzir tapi dengan tindak balas kimia dia sudah hancur, prosesnya sudah dicampur-campur jadi makanan, itu tidak wajib lagi basuh dengan cara 7 kali 1 lagi. Faham lagi?